Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Erick Thohir, meluahkan hasrat untuk melihat sang Garuda turun beraksi menentang Malaysia pada September nanti. Ketika ini, pasukan kebangsaan Indonesia di bawah kendalian Patrick Kluivert sedang bersaing di pusingan ke-3 kelayakan Piala Dunia dan masih memiliki peluang untuk layak ke peringkat seterusnya. Jika layak, pusingan kelayakan seterusnya bakal diadakan pada bulan Oktober sekaligus membuatkan Erick Thohir mahu persiapan rapi buat sang Garuda hadapi lawan lebih kuat. Menurut Erick, Malaysia kini termasuk dalam senarai pasukan yang dipertimbangkan untuk mengisi salah satu slot aksi persahabatan antarabangsa skuad Garuda, selain pasukan dari Timur Tengah. Satu atau dua slot aksi persahabatan mungkin untuk negara Timur Tengah. Tapi satu slot lagi, kita lihat pada Malaysia yang sedang memperkemas diri, kata Erick Thohir. Kita juga lihat mereka, Malaysia, telah menukar jurulatih dan ada ramai pemain baharu, jadi kita pun mahu mencuba juga. Sesetengah kelab bola sepak di Malaysia mengharungi badai yang masih tiada penyelesaian. Tidak dilupakan, ada juga pemain yang terkena tempias. Bekas penjaga gol Harimau Malaya bawah 19 tahun, Khatul Anwar Jalil, menghadapi dilema apabila dinasihati mencari pekerjaan meninggalkan industri sukan itu. Khatul yang berkelana dari Penang ke Kelantan Darul Naim, KDN, difahamkan dihimpit isu kewangan berikutan tunggakan gaji sejak tahun lalu. Hal ini mengakibatkan Khatul Anwar menerima pesanan daripada kenalan yang dianggap mengambil berat tentang dirinya untuk meneruskan kehidupan dengan penuh berjaya. Namun, semangat yang dikongsikan Khatul atas dasar minat kepada bola sepak tidak luntur, sebaliknya berharap agar ada keajaiban berlaku. Semoga tetap kuat, katanya. Masa depan Khatul belum diketahui jika terus bersama skuad Pantai Timur itu atau tidak. 3 entiti komersial telah menyatakan minat mengambil alih pemilikan Perak FC. Perkara ini dinyatakan sendiri pengerusi The Boss Gaurus, Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi apabila ditanya tentang perkembangan terbaru pasukan itu. Sebelum ini, Perak dilaporkan mahu menarik diri daripada saingan Liga Super musim hadapan disebabkan kemelut luar padang termasuk masalah keuangan. Malah, Abdul Azim pernah mendedahkan The Boss Gaurus hanya memiliki 1 RM juta dalam bank untuk melangsaikan 20% tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan itu. Kini, beliau memaklumkan 3 entiti tersebut sudah menyatakan minat untuk mengambil alih bekas juara Piala Malaysia 2018 itu. Minat tersebut muncul kerana mereka tidak mahu melihat pasukan itu berkubur selepas tamat musim 2024-25. Alhamdulillah, ada 2-3 syarikat-syarikat lain yang menunjukkan minat untuk mengambil alih Perak.